Okey guys, hari ni kita akan tengok berapakah tinggi gula saya akan naik selepas saya makan roti putih daripada Massimo ni. Untuk test kali ni, saya akan menggunakan continuous glucose monitor daripada brand Otai untuk pantau bacaan gula saya. Disclaimer guys, ni hanya bacaan gula untuk badan saya sendiri, ni bukan nasihat perubatan dan bacaan orang lain mungkin berbeza. Satu serving roti Massimo ni bersamaan dengan 2 keping roti mengandungi 182 calories, 32 gram of carbs, 6.8 gram of protein dan 2.7 gram lemak. Jom kita try makan dulu. Okey guys, dah beberapa jam berlalu selepas saya makan 2 keping roti Massimo ni. Rasa dia bagi saya tak banyak beza dengan roti putih jenama yang lain. Mungkin sebab saya ni jarang makan roti. Kalau kita tengok gula saya sebelum makan tadi, baseline gula saya adalah lebih kurang 5.2 ke 5.3 milimol. Tapi selepas makan 2 keping roti Massimo putih ni, gula saya mencanak naik sehingga 7.9 milimol, iaitu peningkatan sebanyak 2.7 milimol. Masalah utama dengan roti putih ni, tak kira jenama apa sekalipun, adalah dia kurang fiber ataupun kurang serat. Apabila kita dengar istilah whole grain ataupun whole wheat, sebenarnya dia merujuk kepada makanan ataupun roti yang masih mengandungi ketiga-tiga lapisan bijirin, iaitu lapisan luar bran yang tinggi dengan serat, lapisan tengah endosperm tinggi dengan kanji dan lapisan dalam germ yang tinggi dengan vitamin. Roti putih telah diproses dan hanya mengandungi lapisan tengah endosperm sahaja yang penuh dengan kanji tapi hampir tak ada serat dan vitamin. Kalau kita nak pilih roti, seeloknya kita pilih whole grain ataupun whole wheat bread sebab dari sudut penyerapan gula sepatutnya dia akan lebih stabil. Dan saya yakin setiap jenama roti dekat Malaysia ni dia ada whole grain punya option. Tapi kalau anda masih prefer untuk makan roti putih sebab mungkin rasa dia lagi best, at least makan dengan telur ataupun salad untuk slow down sikit penyerapan gula roti tu. Masalahnya ramai antara kita makan roti putih disapu dengan chocolate spread ataupun jam dan makan berkeping-keping, especially dalam kanak-kanak sebab sekarang ni kita dah tengok childhood obesity pun makin meningkat. Jadi guys, bagi tahu dalam komen makanan apa lagi yang anda nak saya cuba.